Okey, ini adalah cara nak register dalam winega.com ataupun subscribe lah, masa mudah kan. Okey, pertama kali kena pergi ke link ni lah, register.winega.com. Kalau tak tahu nak cari kat mana, okey, contoh saya tunjuk lah ke winega.com. Okey, cari dekat, okey, contoh pergi kat Promas ni. Okey, sini ada register now. Tekan register now. Dia akan pergi paste ni lah, register.winega.com. Kalau malas nak pergi paste, just tulis sahaja register.winega.com, akan keluar lah form registration. Okey, ni form dia. Okey, sini boleh baca lah, ada promotion ke apa ke. Ni lah promo code. Promo code bila nak register kena masukkan lah. Okey, ni basic information, wajib masukkan. Okey, ni company information pun wajib masukkan. Okey, ni product system. Product system mana jenis sistem yang nak di-subscribe, yang nak digunakan. Okey, dalam ni boleh pilih. Okey, ini introducer. Introducer ni adalah siapa yang perkenalkan anda mengenai sistem ni. So yang ni adalah team marketing. Kalau team marketing tu perkenalkan anda, dia suruh masukkan apa, nama introducer, ID, nombor phone. Okey. Okey, ni adalah nama. Nama ni lebih baik masukkan nama penuh. Okey, nama penuh lah. Saya buruk, tapi saya buat dummy lah, jadi Budin lah. Ni dummy saja. Anda boleh masukkan nama penuh lah. Gender, date, tak kisahlah, anda boleh pilih lah. Saya dummy lah ni. Dia akan, kalau tak penuh, dia akan tulis lah, sebab ni required. So nak buang ke mana tu. Okey, Malay. Okey, ini number phone. Ni nombor phone WhatsApp saya lah, kalau nak WhatsApp dia boleh. Okey, ini position saya sebagai programmer lah. Sekarang kita programmer lah. Okey, company boleh buat nama company. Contoh Gateway. Okey, kalau macam saya dah ada, saya select je lah. Ni company registration. Ni bubuh nama company registration. Ni wajib ada lah, semua company mesti ada. Okey, ni logo company. Ni tak wajib, tapi kalau ada lagi bagus. Contoh saya ambil, saya nak guna contoh saya ambil contoh. Okey, business category maknanya business perniagaan anda buat apa, jenis servis ataupun jual produk ataupun dua-dua sekali. Contohlah, kalau saya pilih dua-dua lah. Satu, ni nama address company. Okey, ni number phone company. Pulang lah, saya sebut nama sendiri ni. Boleh lah nama company, salah. So, ini email company. Ni kalau ada page Facebook boleh lah. So facebook.com/contoh lah, contoh ataupun nama page dia, copy link tu masukkan. Okey, ni product system. Okey, product system ni jenis sistem yang kita nak subscribe lah. Contoh saya pilih Promas ataupun DS, tak kisahlah, pilih satu. Okey, saya pilih Promas. Okey, ni free trial ni. Free trial ni tak payah buat pembayaran pun, free je lah. Trial dalam 20 hari. Okey, ni subdomain. Subdomain. Ni promo code. Okey, contoh kalau free trial memang tak ada apa-apa suruh buat pembayaran pun. Okay, kalau contoh saya pilih per month contoh. Okey, dekat 10 minit bawah dia ada
Okay, dia akan beritahu pembayaran boleh dibuat melalui debit card, bank-in ataupun bank transfer. So kalau nak pembayaran melalui menggunakan payment gateway, boleh guna ni lah. Okay, setiap transaction akan charge RM1.50 atau provider yang charge bukan kami. Sini ok lah, ni formas format. Okay, sini beri nama, email, phone. Okay, kan dia ada proses seterusnya lah. Ok, lepas tu bulanan adalah RM40. Ok, sini boleh pilih lah kalau nak buat untuk 4 bulan ke, nak continue maksudnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ambil per month lah. So nak ambil nak bayar untuk 3 tahun ke, 3 bulan ke, 4 bulan, boleh lah, boleh untuk pay. So ada step seterusnya lah untuk step pembayaran pakai. Ok, sini subdomain. Ok, subdomain adalah yang yang mahu digunakan, yang nak digunakan untuk masuk dalam sistem anda. Contoh, kami akan bagikan satu link untuk anda masuk, untuk anda guna. Anda guna dalam anda guna HQ guna, storage guna, dealer guna kat situ. Yang kalau HQ yang subscribe lah. Contoh saya guna January lah, travel January. Okay, label depan ni, yang depan ni adalah terpulang anda nak buat nama apa. Tapi kalau sama nanti, kalau sama benda ni sama, kami akan beritahu balik lah, akan hantar email kepada anda. Ok, ni sudah ada. Ok, kalau tak ada lagi, ok, valid lah. Ok, ni Wenega.com akan kena bubur lah atas nama domain. Ok, ni promo code ada di sini, boleh copy saja kalau tak ingat lah. Ok, sini paste. Ok, better buat pembayaran dulu. Buat pembayaran baru continue ke step seterusnya lah. Buat pembayaran settle pembayaran. Ok, buat step seterusnya. Ok, dah siap buat pembayaran apa semua. Ok, baru terus ke sini. Kalau yang free tak payah buat pembayaran apa lah, just teruskan proses saja. Ok, I'm not robot. Klik di sini untuk dah pasti yang buat robot ataupun manusia. Ok, check semula lah. Dah ok, submit. Ok, submit. Ok, ok, dia akan tulis thank you, your submission has been received. We try to respond as quickly as possible to active your account. So dalam masa paling lama adalah 4 jam dan paling cepat dalam sejam ataupun kurang pada sejam, paling cepat untuk aktivasi. Sebab kalau free, ok, automatically bawah sejam lah akan aktif kan. Kalau buat pembayaran tu kita kena tally dulu, ada buat pembayaran betul, pembayaran betul atau tidak. Buat tally dulu, kalau betul baru kita orang aktifkan dan kita akan hantar ke email username, password bagai. Masa tu kita akan hantar default password. Yang masa tu lah anda boleh tukar password apa yang anda nak masukkan, anda boleh tukar pulang. Tapi benda ini berjalan dalam business hour lah, kalau bukan business